Hey, what's up guys? Dah lama tak masak. So hari ni kita nak buat Maggi goreng pedas. First korang tumis 1 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, dia masukkan protein. Yang ni aku guna ayam, ada fish ball, ada fish cake pun ada. Lepas tu kita letakkan 1 sudu cili bo, yang kita masukkan sambal nyet berapi. Sambal nyet ni dah siap masak. Nak makan macam tu boleh, nak letak dalam Maggi boleh. Nak makan dengan nasi putih dengan telur mata kicap pun boleh juga. Okey, yang ni aku gaul sampai sebati, tumis sekejap. And then kita masukkan 2 paket Maggi yang dah direbus. Lepas tu kita gaul sikit, and baru kita masukkan kicap manis. Lepas tu kita letakkan 1 sudu cili sos. Lepas tu kalau kering korang tambahkan sikit air, jangan banyak sangat. And kita letakkan 1 paket perencah Maggi. So kita pakai 2 paket mi, tapi perencah dia kita pakai sepaket saja. Lepas tu aku masukkan 1 biji telur. Bagi telur tu masak sikit. Lepas tu kita gaul sebati dengan noodle tu. Baru kita masukkan sayur. Pakailah sayur apa yang korang minat. And then sedia untuk dihidang. Kalau nak lagi sedap, kita perahkan dengan 5 kasturi ataupun 5 nipis ke atas. Memang sangat-sangatlah sedap. Lepas tu bila kita makan, aku telan air liur sekejap. Dia akan ada rasa masam, daripada limau tu ada rasa perencah Maggi, dia campur dengan pedas, sambal nyet, semua tu memang kick rasanya. So nanti jangan lupa dapatkan sambal nyet. Jangan lupa try resipi ni. Selamat mencuba. So kalau nak dapatkan sambal nyet, boleh tekan beg kuning dekat bawah.